Okay guys, so sekarang hari ni kita ada dekat Motoplex TJ. Kita ada launching of GTS. Yang sebelum ni dia masuk yang Super Track dengan Super Sport. Ni dia masuk yang version biasa lah. Okay, harga dia untuk model ni 31,900, tapi untuk promotion sekarang first 50 user harga dia 29,900. So model ni dia actually sama je dengan Super Track semua tu. Spek semua sama, 278cc diameter dia. Dia pakai keyless. Menariknya aku suka sangat kalau kat Vespa ni dia pakai ni. Siapa menang kini? 7. Dia Tiger Sport yang terbaru. Tak guys, dia dah ada quick shifter siap ni. Tapi ni dah sold lah, ni semua dah ada owner dia. Ni engine terbaru guys. Ini engine terbaru daripada Triumph. Aku ingat dia pakai engine naked 765. Rupanya ini engine baru. Okay guys, so kalau first 30 customer, korang akan dapat sekali dengan ulang box. Lalu aku pretend as a owner lah sekarang. Saya pun jadi owner. Mantap. Dia jadi owner. Mantap lah saya. Dia Tiger Sport 800 yang terbaru. Dia masih lagi memakai meter yang lama. Tapi ni sekarang dia ada collaboration dengan Insta 360 heavy duty clamp. So ni pakai heavy duty clamp, U-bolt mount. So kalau kita pergi motor touring ni boleh banyak tempat lah nak mount kita punya game. Kalau sekali pandang dia nampak macam Tiger 660 juga. Actually ni yang 800 engine baru aku expect ni engine 765 kira fit in into the model. Rupanya dia orang memang develop a new engine. Memang cantik lah guys. Aku suka dia punya ni, windshield ni dia ada kat tepi. Saya nampak full. Dia still adjustable tapi manually. Kita boleh bawa turun.